Assalamualaikum. Di sana di sini, duk tahun ni berjumpa juga kita dalam channel Hadiah Saat. So, apa yang DJ nak sembang ni memandangkan DJ dah lama dah tak buat konten dengan hampa. Dah lama dah tak post konten. So, DJ comeback balik. Okay. Sebabkan DJ kan buat happy-happy, fun-fun, happy berlaki je macam tu. So, DJ rasa dia nak post, dia post. Macam tu lah. So, korang faham lah. Kan? Hampa faham? Okay. So, berbalik pada cerita kita. Dia nak share dengan hampa semua berkaitan dengan anak sulung, iaitu fakta anak sulung. Okay. Tak kira lah lelaki ke perempuan. Yang macam mana kita tahu, anak sulung ni dia punya apa orang kata tinggi. Okey, maksudnya tanggungjawab dia tinggi berbanding dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain pun mungkin ada juga orang kata tanggungjawab masing-masing. So paling bagi DJ adalah anak sulung ni adalah tanggungjawab yang paling tinggi lah dalam semua anak anak yang dalam dunia ni kita ada kan. So apa yang dia nak cakap adalah anak sulung ni adalah dia seorang yang keras kepala, tapi sebenarnya dia caring. Dia caring dan susah sangat. Orang kata dia nak dia nak berkongsi penat lelah dia. Okay. Dan dia tak boleh lah orang kata nak tunjuk kata dia tu menangis dia sentiasa, sebab dia adalah satu kekuatan. Anak sulung ni adalah satu kekuatan dalam mana-mana anak yang lain lah. So anak sulung ni juga, untuk pengetahuan, selain daripada dia kuat orang kata keras kepala, dia caring, dia juga senang memaafkan orang. Tak kira lah orang pernah buat salah dengan dia ke apa semua, padahal orang tu buat salah dengan dia, tapi dia senang memaafkan orang tu. Dan bagi dia, anak sulung ni dia garang. Dia pun pernah kenal dengan anak sulung. Dia pernah ada crush anak sulung. So sebab itulah dia tahu dia ada juga, dia garang macam harimau. Orang nak dekat takut, sebab dia punya karakter tu macam dia sebenarnya dia tak marah pun, tapi dia punya reaksi muka tu yang menampakkan garang dia. Macam tu. Tapi sebenarnya dia memang garang. Okay. Tapi satu benda, kalau dia gelak je, dia memang tak ingat dunia. Tak kira lah lauk tu lauk. Bagi dia lauk, bagi kita mungkin lauk tu tak lauk mana pun. Tapi bagi dia, kalau kata lauk, bagi dia lauk, dia gelak tak ingat dunia lah. Macam dia tak sedap orang sekeliling tengok dia ke apa, tapi tak ingat dunia dah. Macam tu lah. So itulah fakta anak sulung. Okay, apa lagi yang dia nak share adalah anak sulung ni dia sensitif, tapi dia hati lembut sangat. Dia macam dia pikat orang lain. Dia juga ramai peminat. Tak kira lah macam mana pun orang tu, tapi dia memang ramai peminat. Dia pun tak tahu sama ada dia tahu ataupun tak tahu, sebab dia pernah juga mengorak anak sulung dulu. Kisah lama. Tapi kata pernah lah mengorak anak sulung, tapi anak sulung ni dia macam ego tu tinggi jugalah. Tak semua anak sulung sama. Tapi kalau ada yang disebut tadi pun, tolong komen dekat bawah. Okay, tak pun korang nak beritahu pasal korang kat bawah, korang komen kat bawah. Okay, so anak sulung ni juga dia mudah menyayangi orang lain. Tak kira lah orang tu orang dekat dia ke, orang jauh dia ke, dia senang menyayangi orang tu. Dia senang nak faham orang tu kan. Okay, so anak sulung macam saya cakap tadi lah, dia memang ada tempat orang ramai. Dia sukalah untuk melupakan orang yang dia sayang. Macam dia bercerita, selalunya dalam pasangan dia memang sukalah kalau kata dia bercinta dengan seseorang tu, dia susah lah nak melupakan orang yang dia sayang tu. Tak kira lah orang tu buat macam mana, sekalipun first love dia ke, tak kira lah macam mana pun. So dia memang susah lah untuk melupakan orang tu. Okay. Anak sulung ni bagi dia pun dia tak sedih, dia tak nampak sedih. Walaupun dia tengah sedih, tapi dia selalu senyuman dekat bibir. Dia tak pernah lekang daripada bibir dia. Macam dia kenal dulu pun anak sulung, dia memang
tak nampak langsung kata dia pun ada masalah ke apa ke. Memang dia senyum sentiasa, dia tak mahabak lah, tak mau mention lah siapa yang tahu je lah kan. So anak sulung ni juga dia sentiasa ingat kawan-kawan lama, tak kira lah sekolah rendah, sekolah menengah, semua akan ingat. Anak-anak lain pun mungkin akan ingat, tapi tak sebanding dengan anak sulung lah. Anak sulung ni dia punya ingatan tu mungkin ada something lah kan, orang kata macam tu. So anak sulung dalam garang-garang dia juga, dia adalah seorang yang manja juga. Dia bukan setakat anak bongsu je. Okay, nanti kita akan komen anak bongsu pula. Tapi anak sulung ni dia manja, dia memang tahap. Tak ada siapa tahu lah, siapa yang pernah ada pengalaman partner dengan anak sulung ke, suami anak sulung ke, dia akan tahu lah macam mana orang tu cerita kan. Tapi tak semua yang orang kata anak sulung ni macam apa yang disebut ni. Mungkin dia panggil lagu lain, saya tak tahu kan. Minta maaf lah dari saya salah sangka, salah cakap ke apa ke. So anak sulung juga dia adalah pencinta haiwan. Dia suka pada haiwan. Macam hampa tahu, mungkin lah pasangan-pasangan hampa mungkin ada yang suka kucing, ada yang suka bela anak kan, ada yang suka bela sampai kadang-kadang tu kucing penuh rumah, sampai tak mana kira pula dah satu bilik tu untuk letak kucing. Ada juga yang jenis pencinta kucing macam tu, ada juga yang suka bela ulang, haiwan-haiwan macam tu kan. So kita tak expect lah benda tu. Okay. So itulah dia, kalau dia dah sayangkan haiwan tu, apa lagi kalau dia dah partner dengan orang yang partner dengan anak sulung kan. Macam tu. Tapi kalau partner anak sulung pertama anak sulung tu, dia tak pastilah macam mana kan, terbakar rumah ke, meletup ke. So itulah, anak sulung ni juga dia seorang yang peramah. Selain daripada yang dia pecinta kucing semua tu, dia adalah seorang yang peramah. Dia mudah nangis. Saya cakap tadi dia lemah lah, tapi dia tak tunjuk pun kata dia lemah tu. Dia sentiasa orang kata senyum, tak lekang, macam tak ada masalah kan. So itulah yang memkongsi dengan hampa semua. So hampa yang dia minta maaf siap-siap. Okay, dia minta maaf, minta ampun kalau kata dia ada tersilap berkaitan dengan anak sulung ni, silap share ke apa, dia minta maaf banyak-banyak. So hampa yang ada pengalaman macam tu dengan anak sulung ke, nak share kat bawah ni, sila komen kat bawah. Okay, so dan jangan lupa lah, hampa nak lagi video-video yang next content, hampa boleh follow lah Gijah punya konten seterusnya. Hampa nak Gijah post konten siapa, anak kedua ke, anak ketiga ke, anak bongsu ke, ikutlah korang lah. Gijah share anak kedua, digagap sikit sebab dah lama tak buat konten ni. So Gijah harap hampa faham lah kan, dia bersebar sikit. So Gijah harap korang suka, dan jangan lupa like, comment and share YouTube channel Hadiza Saad. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa follow the next content. Okay, bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.